Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Khamis, tepat 23 bulan 4 2569 bersama dengan tepat 4 Zulkaidah 1447 Hijrah. Pagi ni mari dengan berita Islam ya Allah nah. Berita baru-baru tu baik saya mari baca dengar tiap-tiap hari nah. Tolong sebar, tolong kod like, kod share, kod tiktam nah. Demo tengok banyak lagi lah. Mula ni kita pergi di Gaza nah. Hari Rabu semarai ni. Orang Gaza mati syahid pula nah. 5 orang. Maknanya kata nak hari lah. Gaza ni mati syahid nak hari. Tu. Dalam 5 orang ada budak 3 orang. Lepas tu sakit banyak orang pula. Hak ni kena Fort Isra. Hatta drone. Drone Fort Isra berdek. Orang duduk di kawasan masjid. Ni masjid ni duduk di Beit Lahia. Di Lahia nah, di Gaza Utara. Mati 5 orang nah. Dalam 5 ada budak 3 orang nah. Lepas tu kita nak rata, kita nak duduk dia tak buat padu tak boleh dah nah. Sebab mati nak hari sungguh nah. Syahid nak hari. Di Gaza di Lebanon pun super nah. Kita nak doa nah. Saudara kita nah. Ni di Gaza. Kita pergi klik tengok di West Bank pula. West Bank ni teruk juga. Masa 2 hari yang lepas nak orang West Bank mati 3 nah. Mati 3. Syahid 3 orang. Bomo tu baik royak. Bomo dalam West Bank tu baik royak hari Rabu semua orang nah. Dibanding orang di West Bank ni kena pedih, buat penduduk pedih. Bukan tahan duduk pedih ni. Bukan sedadu. Buat cauban, buat orang kampung, buat Isra tu. Bedek orang di West Bank. Sebab buat dia boleh buat bedek lah ni. Kerja buat dia ni, bebas bedek buat dia bawa. Bui pula. Bui bedek. Tu. Buat masa 2 hari ni lah. Di West Bank ni 3 orang syahid. 3 orang syahid. Ni support tu juga balik West Bank. Tiap-tiap hari juga. Tu. Bom mati 2 orang saat ni nah. Orang West Bank ni dia buat mayat-mayat. Buat semayat-mayat 2 orang saat ni hak syahid saat ni lah. Tapi tengah-tengah duk semayat-mayat dah. Fok sedadu, fok tahan, fok dia mari. Berdegeh. Berdegeh. Gas nampak tu. Dia masuk tempat orang duk semayat saat ni. Tu penting mana-mana masuk lagi. Duk mengarut pula timen ni. Tu. Ni belah lek West Bank nah. Orang duk semaya ni berdegeh ni masuk rasa jak putih nah. Tu. Ni belah West Bank nah. Kita pergi tengok dalam Lebanon pula. Lebanon pun ni mati nak hari juga nah. Tengok hak ni hak berlaku semua juga kali ni lah. Berlaku semua hari Rabu semua di Lebanon lah. Orang Lebanon 5 orang mati semua. Ada 5 orang mati semua. Dalam 5 orang tu ada pemberita juga. Ada Nakal. Nakal pun mati juga. Nakal ni nama Khalil. Ni kena buat Isra di Bandar Atiri. Di Bandar Atiri nah. Duk Lebanon Selatan tu lah. Tu. Tapi Lebanon masalah ni duk dalam masa beradu bedeh juga. Nah, Gaza pun masa beradu bedeh, tapi duk kena bedeh nak hari. Lebanon pun seperti juga. Duk dalam masa beradu bedeh. Tu. Asal khabar tu baik royak hak dalam Lebanon merai nah. Dia kata apa Isra bedeh kereta nah. Bedeh kereta di kampung Atiri saat ni. Dalam kereta ni 2 orang mati. Tapi kalau kira habis dalam Lebanon tu 5 orang merai. Di Atiri ni bedeh kereta 2 orang dalam kereta mati nah. Ni berlaku di Lebanon. Kita pergi Iran pula. Iran. Berita 2 nah, berita cepat hak ni tu baik semua tak ada baca nah. Berita cepat ni kata Iran ni igak
kapal lalu di Hormuz ni tak kerti dengar lari tak boleh lalu perak. Nah buat kita kata dua T kapal nah. Kapal pula kapal for Isra, kapal orang Isra, sebab tu ira igak dua T nah. Lepas tu kita nanti dengar maklumat gapo pula buku kapal nak igak dua T ni. Kalau tu baik saya baca lagi nah. Dah. Kita pergi tengok sikit lagi nah. Iran dengan Sahara ni duduk dalam masa beradu berdiri dua minggu. Lah ni masalah ni. Tapi nak sapa dah 2 minggu, nak sapa kat 2 minggu nak beradu berdiri nah. Hari ni try tu ya pula kata nak tambah lagi nah. 2 minggu dah nak hubung lagi. Makna kata beradu berdiri 2 minggu tu nak tambah jadi 3 minggu, 4 minggu kena nah. Ni try sendiri lebih ya. Tu. Tapi try kata masalah ni kat pok dia duk jaga lagi, ya dah. Pok dia duk kum lagi nah. Ada kapal perang Sahara duk di kawasan Hormuz lagi. Duk jaga. Duk sewi kapal hak Iran lalu. Tu hak ni Sahara. Ya tu nak jaga sehingga Iran nak pergi sorak, nak pergi ceraca semula tu. Baru nak beradu jaga. Tok setok kapal kawasan ni. Bila Iran kata nak sorak semula ni, dia nak tubik lagi. Tapi kuasa hidup lah Iran lagi di mana ni. Kapal lalu kok ni kena penting, kena igak. Jadi tak tahu nak royak kok ni baik mana. Tak gambar kat saya pun dah di Hormuz ni Sahara duk di mana, Iran duk kuasa di mana. Sebab Iran boleh higak kapal 2 T hak ni. Sahara duk di mana tu, nak royak tak boleh kok. Tapi beritahu baik-baik tu lah. Iran higak kapal hak Isra 2 T lalu di Hormuz. Tu. Habis ni betul lah. Pagi ni sekadar ni sajalah kita lah. Maklumat gapo tu kita tengok petai hari lah, malam hari ada gapo lah. Saya boleh cari nah. Hari ni cari kita mai dengar, mari baca pula nah. Apa ada nak tambah boleh tambah nah kita nah. Lepas tu doa bagi saudara kita selamat belaka nah. Lepas tak ada apa hari nak raya haji dia gerebai je goyak tu. Kau boleh panggil kita pergi dekat-dekat, kita pergi makan lah. Kau like, kau share, kau hitam lah. Islam ya Allah lah. Pagi ni sekadar ni. Assalamualaikum.